Hi guys. Peace ya. 有个人铁路必修，多偶尔还能给人不退休。Makan gagal, kau dapat padu dan ada, gado tapi. Remeh sikit. Pagi ni hari Selasa, actually 26 hari bulan 5. Hari ni merupakan birthday suami saya tau. Tapi saya memang tak wish dia langsung guys. Sebab saya ada surprise kat dia. Dia ni masalah dia kita orang pernah beli smartwatch lah, tapi yang murah je lah. Sebab saya jenis yang macam benda yang senang biasa yang macam tu, saya jarang nak beli yang mahal lah. Bukan, sebenarnya pun kita orang pun bukan mampu sangat. Tapi korang tahu tak, dia jam yang kita orang pernah beli tu rosak tau. So dia everyday macam mengeluh lah, susah lah nak track berapa jauh kilometer berjalan lah, apalah semua tau. So I decide untuk beli jam ni, tapi murah je, just untuk dia pakai untuk benda tu je lah. So sorry lah, kita bukannya orang hadu-hadu nak beli yang mahal kan. So saya dah belikan, saya dah suruh. Tahu tak, dia sampai pula tu pada hari dia ada dekat rumah. Sakit betul lah hati aku kan. Lepas tu saya cepat-cepat suruh sambil dia tanya tau, apa tu? Kan? Lepas tu saya cakap lah, itu sampel je macam tu. So saya buat affiliate TikTok kan. So saya cakap je lah, sampel je tu macam tu kan. Lepas tu, so sekarang ni, hari ni ada je. Cuma pagi ni saya busy sikit, ada tuition. Lepas tu jadi saya tempat mak saya untuk beli barang-barang. Lepas tu malam baru kita akan surprisekan dia. Tapi saya pun tak tahu, saya akan masak juga malam ni. Tapi I tak tahu nak masak apa lagi. Okay, so korang stay tuned. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bukan Ayu, adik yang order. Tak tahu, ingatkan dia bagi Lin. Mana dah tahu. Kenapa ada tu, ada duit ke? Bukanlah. Welcome back to our channel. Okay, so hari ni macam kita orang kalau dah lama dah kan korang tengok kita orang dah tak bersama. Tapi sebenarnya tak ada apa pun, just Syara busy. Saya dekat rumah 24 jam. Saya buat konten sendirilah. Sebab malam dia dah tidur. Yalah, bila kerja tidur. Sebab saya punya kerja sekarang ni kan. Betul? So now, apa yang kita orang nak buat hari ni, memandangkan hari ni adalah merupakan tarikh 26 hari bulan 5. Ia merupakan hari birthday saya. So, Yang Pernah nak tanya, Ya, apa dia? sepanjang kehidupan 30 berapa tahun ni? Masa ni saya 30 aku pun lupa tarikh lahir aku. Yelah 30 tut tu kan. Okay, sepanjang kehidupan 30 something. tu apa? Orang just nak tahu je, sharing-sharing macam ni kan. Tapi jawab tu laju sikit tau. Nanti video dia panjang. Kena laju sikit jawab. Okay, sebenarnya konten asal sebenarnya saya nak bergaduh dengan dia, tapi tak boleh nak gaduh. So macam tak apalah, sebab dia ada sweet-sweet bunga-bunga tadi. Sebenarnya kita orang nak gaduh hari ni. Memang totally saya nak gaduh. Saya tak nak WhatsApp dia, saya tak nak macam-macam. Tapi benda tu dipotong oleh mak saya. Dia kata sempena hari Arafah ni, kenapa nak bergaduh-gaduh? Dia suruh saya buat surprise dekat dia. So terpaksa lah macam sweet-sweet macam tu kan. Sebenarnya memang konten saya sebenarnya hari ni, kalau korang nak tahu, saya nak bergaduh dengan dia dari pagi sampai malam tau. Saya memang bergaduh dengan dia pun. Daripada tadi chat-chat saya semua bergaduh, betul tak? Tapi kena potong tengah jalan. Biasalah, menantu kesayangan. So kena potong tengah jalan. Cerita dia, mak saya dia surprisekan. Kalau tengok video ni, mak saya minta saya surprisekan dia. Bukan surprise lah, dia macam kita makan sama-sama lah macam tu. Sedangkan mak saya tanya, nak buat apa untuk birthday Syara kan? Saya cakap tak ada apa-apa. Sebab saya memang nak buat konten gaduh dengan dia hari ni. Tapi tak dapat guys, sebab mak saya potong. Mak saya cakap tak baik gaduh hari Arafah ni lah, bla bla bla. Alhamdulillah lah, dah realize saya jatuh pada hari Arafah yang doa dimabulkan. Okay, so now ini kita masuk segmen kita. Saya tak pernah tanya benda ni tau. Sepanjang kita berkahwin selama berapa tahun? 7 tahun. Wah,
usia ingat kan. 7 tahun kita orang kahwin, saya tak pernah tanya sedikit pun. Okey, saya nak tanya apa pengalaman pahit sepanjang kehidupan saya? Sepanjang kehidupan ayah. Pengalaman pahit. Dia ada uban. Okey, pengalaman pahit saya sebab saya dululah kan sebelum saya berkahwin dengan bini saya ada buat satu perkara yang pengalaman pahit saya dalam kehidupan saya sebab saya tak capai saya punya impian sebenarnya. Apa impian awak? Impian saya nak jadi seorang nak buka bengkel motor tapi belum capai lagi. So saya tengah usahakan lagi guys. Tolong doakan saya pada hari Arafat. InsyaAllah ada rezeki. Sebab saya yalah dulu tak belajar bersungguh-sungguh. So impian tu ada tapi belum capai lagi. Saya tengah usaha lagi. Okay, next. Itu pengalaman pahit lah untuk sepanjang awak. Apa? Saya menyesal lah. Saya menyesal sebab tak belajar dengan baik lah. Tapi actually belajar ni dia macam salah satu subjektif tau yang. So kalau macam kita usaha, insyaAllah ada kita tapi punya tu dia lah. sebenarnya belajar tu perlu juga guys. Perlulah. Perlu juga sebab kita perlu ada educated bila kita nak masuk dalam dunia perniagaan ni guys. Kita kena tahulah sebab banyak benda macam takut So kena tipu kalau dan kita sebagainya. usaha saja tapi kalau kita tak belajar, so kita tak tahu lah tentang bisnes ni. Okay, next. Apa pencapaian yang paling rasa macam satisfied, maksudnya puas hati lah dengan pencapaian tu sepanjang kehidupan Ayang 33 tahun. Alamak, ter-reveal. Saya punya pengalaman terindah saya. Bukan pengalaman, achievement. Achievement saya lah. Achievement saya dalam umur saya time tu 20-an saya dah capai beli kenderaan sendiri. Saya ada motosikal. Sebab kalau korang nak tahu, Family Syariah ada bukan orang senang. Tak senang. Bukan orang senang dan tak ada kereta. Memang tak ada So kereta. senang cerita saya ni keluarga yang bukannya senang. Bukan senang lah. Dia bukan tak cukup, senang, bukan tak cukup makan, tapi macam benda yang macam tu susah nak dapat. So macam saya kena 20 usaha. ke 22 Dah umur saya 20-an, dalam 24 macam tu. 23 tahun saya dah ada kereta sendiri. Ya betul. Itu achievement saya pertama. Saya ada motosikal. Saya ada sebiji motor 125Z. Saya pernah ada 125. Saya ada, itu hadiah daripada bapak saya sendiri. Tapi tu bukan achievement lah, tu just hadiah kan macam tu. Tapi lepas tu saya ada kereta sendiri. So dah, saya target saya capai kat, sebab saya dah berkahwin dengan bini saya. Selepas beberapa tahun saya capai yang lain, saya dapat bini saya. Macam kau beli aku kat Shopee pula kan? Bukan beli. Sebab itu matlamat hidup. Betul lah, itulah achievement saya. Sebab saya dalam beberapa tahun je, sebab saya dah ada kenderaan, saya dah ada achievement yang lain lah. So saya nekat, saya nak berkahwin dengan bini saya. So saya capai juga benda tu. Pada usia saya dalam 25 tahun, 25-26 tahun saya telah berkahwin dengan bini saya. Okey, dalam kehidupan Ayang kan, apa benda paling manis sekali, yang paling best? Tadi achievement ni macam sesuatu yang kau dapat, aku dapat benda yang aku dapat kan. Tapi ni pengalaman manis yang tak boleh dilupakan lah. Maksudnya pengalaman yang macam memang sweet gila, macam manis gila, sampai bila pun kau akan ingat benda ni. Apa yang? Pengalaman manis saya, Alhamdulillah, dia gelarkan seorang travel. Itu pengalaman manis saya sebab sebelum umur saya, daripada saya ada sekali kan pergi Medan kan, tapi so Medan urusan kerja. Urusan kerja saya. Tapi bila dengan saya, dengan family saya lah, dia lebih pada kalau nak ceritakan umur saya 23 tu, saya dah pergi terbang lah sebenarnya. Tapi saya itu urusan kerja saya. So untuk pengalaman manis saya dengan family, saya pergi travel dengan family mertua saya. Paling saya tak boleh lupa, kita orang pergi Langkawi, naik cruise. Itu bagi saya, itu pengalaman manis saya lah. Itu saya punya. Sebab pengalaman manis saya sebab saya travel bersama dengan family. Sebab kalau ikutkan Syahrir ni macam jarang lah pergi travel sangat kan. Yes, betul. Saya travel tapi saya travel naik motor. Dia naik motor. Maknanya kalau ikutkan so ada satu lagi. Pengalaman paling saya, pertama kali saya bawa bini saya pergi naik Cameron Highland.
Pertama kali saya bercuti dengan isteri saya berdua. So kita Lepas tu orang kita pergi camping. kita pergi camping, kita pergi, waktu itu saya pergi Cameron lah. So kita orang lepas kahwin kita tak ada honeymoon sebenarnya sebab saya bekerja. So Lepas tu kita terus PKP sebab tak ada masa. Tak ada pun. masa. Saya pergi, saya ada lepas kahwin, saya ada pergi Langkawi sekejap tu pun saya dengan mak saya. Tapi Saya tak pergi. husband saya tak pergi sebab Saya dia kerja, kerja. saya Dia tak boleh kerja. cuti sebab dia cuti kahwin kan. Hujung tahun basically memang mak saya akan bercuti je, fly berjalan-jalan lah. So tapi basically semuanya dalam Malaysia sebab mak saya adalah salah seorang pesakit RA, rheumatoid arthritis. So dia sangat takut untuk pergi luar negara sekarang sebab dia pun dah puas daripada zaman muda dia memang dah puas. Dia belajar kat Canada dan sebagainya. Dia dah memang puas dah untuk travel Europe semua dah. Tapi bila dah tua ni dia ada penyakit, so dia takut macam bila anything happen nanti insurans macam mana nak cover dan sebagainya. Dia takut sangat. So memang sekarang ni dia banyak dalam Malaysia je lah. So kita orang pun dalam Malaysia. Tapi kalau kita orang nak pergi luar negara, you pergilah dia kata. Sebab So dia support je kita nak pergi luar negara sebenarnya. Betul. Tapi kita pun yalah tunggu masa je. InsyaAllah korang doakan kita orang dapat fly ke luar negara lepas ni sama-sama. Okay. Kan hari ni birthday Ayang kan? Yes. Sepanjang kita kahwin lah kan? Ataupun sepanjang kehidupan lah. Yo. Saya tahu macam family Ayang bukan jenis yang celebrate kan? No. Family Syarif memang jenis bukan celebrate. Family Syarif bukan jenis celebrate. So tahun keberapa yang Ayang rasa sangat bermakna celebration birthday? First kali celebrate birthday saya. Masa tu saya bercinta dengan isteri saya lah. First. Ya ke? Siapa celebrate? Saya lah celebrate apa? Kau ada? Saya tahu apa pergi Capri Terengganu. Ya? Yes. Tak ingat lah. Lama dah. Yelah sayang. Sebab saya dulu saya masuk sukan bina pemotoran. Saya pernah join Mak rempit. Bukan mak rempit. Saya pernah join Capri Malaysia tapi sebagai kategori Pro Am. So bini saya belajar kat Terengganu. Time tu saya ada race di Terengganu. So saya pun tak ingat waktu tu saya punya jatuh pada tarian lahir saya. So disambut saya secara surprise. Saya seorang pemalu. Saya tak suka cakap dengan lelaki tau. Kawan-kawan dia banyak lelaki. Yeah. Saya memang takkan bercakap dengan kawan-kawan dia. Dia Saya tak boleh. Saya tak reti. Saya minta maaf sangat kalau macam kawan-kawan Syarif kan rasa macam saya ni sombong ke apa. Saya minta maaf. Saya memang tak cakap dengan lelaki actually. Dia kurang bercakap. Tapi kalau dia Kalau dia saya dah ada kenal, rakan juga, rakan lelaki Tapi yang kalau saya dah kenal lah. dia okey lah. Tapi kalau saya tak kenal, saya memang tak Kurang bercakap. sikit dia. Saya memang macam tu. So kalau siapa yang kawan-kawan Syarif yang tengok video ni, harap maklum lah. Korang nampak saya bercakap je dalam kamera, tapi sebenarnya kalau dalam visual saya bukan jenis yang apa tak. Dia introvert sikit. Saya memang introvert. Tanya Syarif lah Dia waktu introvert. sekolah memang saya tak bercakap dengan Dia siapa-siapa. introvert. Dia kat sekolah pun dia sombong sebenarnya. Saya bukan sombong. Saya bukan sombong, tapi saya memang tak reti nak bercakap sebab dengan lelaki. saya kat sekolah saya aktif. Saya seorang yang aktif tapi dia seorang yang pendiam. Jadi Saya susah memang sikit tak reti. lah. Saya memang orang buku. Saya memang orang buku. Tak tahu macam mana dia. Saya jarang cakap dengan orang. So yang sebenarnya konten ni dah makin lama dah kan. So ada benda lah sebenarnya saya nak bagi. Apa tu? Aduh, benda apa pula. Sebenarnya saya nak gaduh dengan Ayang hari ni sebab baru nak bagi manis-manis. Tak, sebab pagi tadi. Sebab manis-manis dah. Tak, sebab pagi tadi saya dah lewat dah. Saya dah siap semua, saya dah kemas. So saya terkejut yang bini saya ni, isteri saya ni tiba hantar WhatsApp. Dia mesti cakap gaduh dengan saya. Saya pun dah fikir lah. Saya dalam otak ni memang nak bergaduh dengan dia satu hari sampai malam tau. Tapi masalahnya dah kena potong guys. Kona. Dia time kona, mak mentua saya potong dia. Dia tak boleh nak buat apa sebenarnya guys. Sebenarnya konten ni bukan sweet-sweet tau. Saya tak nak sweet-sweet dengan korang. Sebenarnya saya kalau boleh Bella nak buat bergaduh dengan dia dalam konten ni. Real gaduh punya tau. Tapi dia tak boleh. Kena kona dah. Sebab saya pagi tadi So saya malas lah nak panjang-panjangkan saya pagi konten tadi ni. saya dah dapat dah sebenarnya. Macam pelik. Kenapa tiba-tiba dia nak tiba-tiba nak bergaduh dengan Sebab saya? semalam ada orang bagi dia Zeus kopi. So saya macam sajalah macam okay, kalau macam tu aku nak buat jealous lah sebab yang bagi tu perempuan. Betul tak? So macam
pelik lah. Kenapa kau bagi Ya. kan? Macam saja kan. Macam saja nak gaduh dengan dia. Ya, bro. Semalam cakap lelaki kan. Kenapa perempuan pula? Macam tu tau. Padahal tak apa. Memang saja tahu je. Kita tengok Syitam dah nak suruh tidur dah. Cepat. Okay. Kita nak cepat. Sekarang ada benda saya nak bagi. Okey, apa Tutup tu? mata. Okey. Tutup mata dulu. Okay. Ah, Tutup mata. Jangan bagi muka-muka Tutup mata dulu. Tutup betul-betul. Benda apa? Tutup mata. Tutup. Tutup. Okay. Buka mata. Apa ni? Apa? Buka dulu. Apa benda ni? Buka dulu. Buka dulu. Benda isi saya beli guys. Jangan tunjuk ada lamat. Tak ada. Korang tahu tak, hari-hari dia membebel kat telinga saya. Saya sebenarnya dah intro awal kan. Korang pun dah tahu, kalau tengok video ni korang dah tahu. Saya dah intro awal dah. Korang tahu tak, hari-hari dia membebel dekat saya. Saya dah geram tau. Lepas tu kan, saya dapat duit bisnes lah. Saya dapat duit bisnes, saya terus beli. Saya tak fikir dah. Saya malas dah dengan dia bebel dah sebenarnya. Guys, dia belikan saya. Tunjuk. Dia belikan saya apa jam iWatch. Dia bebel weh hari-hari. Smartwatch. Hari-hari. Serius sebab saya nak beli yang murah je guys sebenarnya, yang biasa-biasa yang orang pakai sekarang ni lah kan. Saya tanya dengan dia. Okey kan lagi sebab saya ada 1 jam lagi. Jam macam ni juga. Saya Tapi penat tahu tak, dia bebel hari-hari tahu tak, suruh saya betulkan. Stres kepala otak saya. Yelah guys, betul kan? Sebab saya teknologi apa benda-benda ni saya kurang. So dia yang tahu. So saya tanya lah. Saya dah cakap jam tu dah rosak, tak boleh pakai, jam biasa je lah. Tak boleh, abang nak pakai ni, ayah nak pakai juga. Tension guys, aku dah malas nak layan dah. Fila guys. Fila punya jam. Thank you. Okay, buat thumbnail cepat. Buat thumbnail dulu, tak payah. Apa yang dia buat? Buat thumbnail dulu. Satu, buat muka. Okey. Dah. Kita end lah konten ni. So kalau korang nak saya review nanti, korang boleh tengok dekat TikTok lah. Saya tak review dekat YouTube lah. So korang boleh cari TikTok saya dekat bawah ni. Saya akan letak nanti TikTok saya. Okay. So jangan lupa like, comment and share Shabella channel. Peace out. Bye. Lupa komen, like, subscribe. Ting ting. Pagi-pagi dah start gelap, cara roman panggung tak tetap. Family challenge sampai komod, muka penuh tepung janji, konten meletop. Ayah kuat makan, ibu kuat bebel, anak gelap ke semua steady rebel. Jiwa Creole life, tak pura-pura, kalau tengah drama pun tetap mesra. Shabella channel peace show, kalau tak tidur mati rindu bro. Like, comment, share dan follow, sebab di cinta kita satu dunia nak tahu.